terima kasih lah sentiasa di sisi. And ups and downs, sakit, tak sihat, always together. Always. Saya dari dulu dalam bidang IT. So kawan saya, dia ajak saya buat training masa tu. So dia ada kawan saya tu, dia ada dua objektif masa tu lah, nak ajak saya buat training dan nak kenalkan saya dengan dia. Dari situ, masa tu saya tak rapat lagi dengan dia, kan, tak berapa berkenalan lagi lah, baru masih orang kata Rakan sekerja. tak rakan lah. Oh. Dia tak suka saya masa tu. Lepas tu bila dia call for another training session tu, masa tu saya kat hospital, saya demam, so doktor hospitalizekan saya. So dia minta resume saya kata boleh tak saya bagi lepas, orang kata lepas saya keluar hospital. So dia terkejut lah, apa saya kat hospital. So saya explain, lepas tu dia kata dia call back a few minutes later, dia kata dia nak datang ke hospital tu lah. So warded, dia datang walaupun hujan, naik LRT, so basah kuyup dengan dia punya kelik lah, kan. So saya terkejut lah. Next few days tu dia keep datang juga, kan. Ada sekali the next day tu dia kata nak balik kampung, so mungkin tak datang. Tengok dia datang juga. After that kita start calling each other, saya dah keluar hospital apa semua. Then we started to get to know each other. So ada satu hari tu dia tanya saya, nak kahwin tak dengan saya? And so saya fikir sejenak lah, kan. Saya fikir tak kahwin sekarang tak ada chance aku. Siapa lagi nak, kan, ni ada offer pula ni, kan. So saya kata okey, boleh. And I mean masa tu saya fikir juga saya selesa dengan dia, kan. So why not lah, kan. Dah diagnose ni, tapi saya terangkan kat dia kalau kita kahwin, saya punya life expectancy tu tak guaranteed. Yang kita tahu pun paling kuat pun 15 years, kan. And the end journey tu mungkin tak berapa seronok lah, kan. So dia kata okey, dia sanggup. So kita proceed je lah. Saya call mak dia, dia call mak dia dulu, kata nak kahwin. So saya pergi jumpa mak dia, cakap introduce myself lah, kan. Nak kahwin dengan dia apa semua tu, hantaran berapa apa semua tu. Then few months later kita bertunang. 3 months later kita 3 months kita akad nikah lah. In 6 months. So within 6 months tu lah I got to know her, bertunang dan terus nikah. Terima kasih sebab ada dengan saya, susah senang, happy. Saat susah, saat senang tu yang saya sangat hargai. Terima kasih kerana sentiasa di sisi. Kena stroke 10 tahun lepas, kali pertama, and 3 bulan lepas tu kali kedua. Tapi mild stroke, alhamdulillah boleh kata recover lah. Ada jugalah risiko yang macam percakapan, pergerakan yang lemah. Tapi physically nampak okey. And then after that 2 years dapat cancer. Breast cancer tahap 2. Masa tu dia baru lahirkan our second child, masa stroke, the first stroke tu lah. Tapi yang the biggest challenge was masa dia kena breast cancer tu. Sebab dia punya chemotherapy was lagi teruk dari saya. Saya punya cuma oral chemo, adalah side effect. Cuma my advantage is saya dah melalui cancer myself. So when she went through chemo tu, dia nak kata macam tu kat saya tak boleh, sebab saya pun dah melalui, kan. So
itu yang saya bersyukur banyak lah kan, dia dapat kanser tu lepas berkahwin dengan saya pun dah melalui kanser. Saya senang nak keep dia punya spirits up kan, sebab masa kemo tu memang dia rasa nak give up. Alhamdulillah lah saya dapat encourage her and apa semua tu lah. Masa mula-mula tu dia detect lump. Okay, so I told her whatever it is, kita go through the process. Makna kena get the biopsy apa semua, scan apa semua tu kan. Saya kata tak apa, sabar dulu, we take things a step at a time. Okay, sebab masa saya kena dulu, saya first day tu saya memang devastated lah. Lepas tu it was about getting treatment. Saya punya focus was that, getting treatment. So saya belajar dari situ, everything kita take a step at a time lah kan. So I told her tak apa, sabar, don't jump to conclusion. Mungkin cancer, mungkin tak, sebab kadang-kadang dia benign kan. So tak apa, bila we get the result, kita deal with it masa tu. Okey, saya adalah patient chronic myeloid leukemia atau lebih dikenali sebagai CML. It's a blood cancer. Saya rasa penat. Saya rasa nak tidur je. Setengah orang dia ada lebam-lebam, tapi saya tak experience benda tu. Those symptoms tak ada, saya cuma penat saja. So bila saya accidentally went for medical check-up, baru kita detect yang saya punya white blood cell tu terlalu tinggi. So lepas tu kita buat bone marrow punya biopsi, which confirms yang saya ni ada penyakit CML. Saya patient cancer breast. Masa detect stage 2, antara simptom yang saya mula sebelum diagnose tu, kerap demam, letih, lepas tu rasa sakit kepala. And bila breast cancer tu dia ada something dekat breast lah kan, dia ada lump. So daripada hari ke hari tu, dalam masa sebulan, 2 bulan, lump tu dia makin membesar. So kita boleh rasa lah, yang itulah simptom dia. Saya dah dalam stage TFR, which means treatment free remission. So saya dah tak ada any medication lah for leukemia. Saya ada medication untuk penyakit lain. Tetapi semasa saya ambil Gleevec for my leukemia, saya kena ubah dia punya cara pengambilan tu lah kan. So saya ambil lepas buka puasa, sebab dia kena ada heavy food sebelum kita ambil Gleevec tu. Kalau tidak rasa nak muntah lah apa semua tu lah kan. Doktor selalu suggest untuk patient yang ambil pagi tu, dia ubah ambil malam masa buka puasa. Untuk akak tak ada ubat untuk my cancer, sebab dia hormon kan, so memang tak ada ubat. So tak ada masalah untuk berpuasa dengan makan ubat tu lah. Pada saya, kematian di mana-mana bila-bila. So bila saya decide ajak dia kahwin, saya fikir dia tak seperti mati sebab kanser. Might be heart attack, accident, mati dalam tidur. So tak semestinya dia pergi dulu, mungkin saya dulu. So saya fikir semua orang perlu disayangi, dihargai. Jangan fikir sebab dia kanser dia akan mati. Tak juga. So hidup ni uncertainty lah sebenarnya. So kalau kita bersedia untuk apa pun, reda je lah. Sebab tu saya rasa decision saya untuk ajak dia kahwin tu tough, tapi sesuatu yang bagi saya kebahagiaan lah. Sampai hari ni saya rasa macam saya tak pernah fikir dia tu cancer patient. Jarang lah nak terlintas kat hati saya dia tu cancer patient. Sebab dia layan saya, anak-anak saya, keluarga saya, kawan-kawan dia more than what I'm asking for. So
nak berkahwin dengan orang yang ada kanser ni bukan halangan lah. Sebab saya tengok banyak lagi orang yang ada yang berkahwin, orang yang bedridden pun ada, yang berkerusi roda pun ada. So kalau ada niat nak berkahwin, teruskan. Tapi itu risiko sendirilah kan. Sebab macam abang cakap tadi, life expectancy tu tak jamin lah.